Ah, kuat gila bau dia. Saja satu lokal brand yang hantarkan aku dia punya on creation dia. Siap bagi aku biji kopi. Oh, inilah Elysian Aura. Oh, kuatnya. Oh my god, kuatnya bau dia. Okay, waktu aku bau botol ni, dia memang ada bau melon yang manis, segar, juicy. Dan juga at the same time dia ada bau buah peh yang masak. Bismillah. Oh my god. Kuat gila bau dia. Manisnya. Oh my god, kuatnya opening dia. So lepas 1 minit dia dah okey sikit bau dia. Dekat hidung aku, dia lebih dominan bau manis pear je tu. Tapi at the same time, dia punya bau melon tu aku rasa lagi dominan sikit. Tapi aku boleh kata, melon tu bagi aku agak realistik. Bila jenis melon yang juicy punya. Kau tahu tak melon yang luar kulit dia hijau, dalamnya isi dia warna kuning-kuning langsat. Kuning-kuning langsat lebih kurang macam tu lah. So yang kedua tester yang aku nak cuba adalah Invoker. Ia adalah suatu inspired daripada Baccarat Rouge, tapi dia twistkan dan dia refinekan sikit daripada formula dia ke arah bau yang lebih clean dan elegant. Dan dikurangkan sugary kat dalam dia punya bau ni lah. Oh my god. Okay, dia betul. Dia memang kurang manis. Tapi the problem is, aku tak tahu nak kata bau manis ni dia boleh ke buat ke arah bau yang lebih clean, faham tak? Sebab bagi aku agak pelik sikit lah kalau Baccarat Rouge yang dikatakan bau manis, dia refinekan dia jadi lebih kurang manis dan lebih ke arah bau yang clean. Bagi aku this one is agak tak kena sangat dengan hidung aku. So yang ketiga adalah Herd Night. So Herd Night ni adalah on creation dia juga. Dia adalah suatu bauan cherry yang segar. Macam bubblegum segar. Bismillah. Yang ni tak kena hidung aku, sorry tau. Aku tak boleh lah. Dia mengingatkan aku pada bau medicinal cherry, tapi at the same time dia bagi efek like something segar yang buatkan aku rasa tak ngam gabungan dengan cherry yang something medicinal, something like this lah. Tak. Aku tak boleh. Sorry sangat. Sebab ini mengingatkan aku pada bau ubat batuk yang warna merah. Sirap. Ibu sirap tak silap nama dia. Okay. Apa? Aku tak tahu lah kalau orang yang suka. Nanti bukan aku akan cuba test bagi member aku bau kot. Tapi aku memang tak suka bau cherry tau. Lagi bau cherry yang medicinal. Dan yang last sekali adalah Brezio. So Brezio ni senang kata dia bau segar clean yang ke arah klasik lah. Okay, betul. Betul, bau memang klasik dan bagi aku old school. Opening tadi kuat gila, bau kayu yang bagi aku bau kayu pokok yang agak tua, tapi at the same time dia bagi efek-efek macam vibe-vibe yang clean, yang ada macam bau segar sikit lah daripada kayu tu. Tapi opening sumpah kuat.